Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Hari ini ceritanya best. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia juga, memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala, dan semoga kita dijauhi daripada hasad, dengki dan juga sihir. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman luar biasa berlaku pada tahun 1991. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini Abang dapatkan melalui email yang cukup panjang. Berlaku pada tahun 1991 dekat salah satu daerah di negeri Terengganu. Dan yang hantarkan cerita ini digelarkan namanya dengan nama Abang Saleh. Jadi ini adalah pengalaman keluarganya. Ceritanya pada waktu tu, keluarga ni, Abang Saleh ni adalah salah seorang anak daripada 12 orang saudara. Tapi dia tak beritahu yang dia ni anak yang keberapa. Jadi pada waktu tu si ayah dah cukup tua. Dah lebih 70 lah. Dah dekat masuk 80. 1991 ni. Jadi disebabkan tu si ayah tak boleh lagi bekerja. Mak masih lagi muda. Cuma ayah dah tua lah. Mak baru awal 60-an. Ayah dah tua. Jadi disebabkan ayah ni dah tak boleh bekerja, tanggungjawab menyara keluarga diambil oleh Alung dengan Angah, dua orang anak tertua ayah. Alung adalah karakternya seorang yang menyimpan rahsia dan jenis menurut. Apa yang ayah kata baik A, baik B, dia akan ikut. Termasuklah ayah minta untuk dia berhenti belajar dan tolong dekat kebun. Jadi Alung ikut. Tak ada kiri, tak ada kanan. Diikut aja. Dia kata, demi ayah. Dan jenis macam tu. Dan Angah pula, karakter dia adalah seorang yang suka melawan. Melawan apa yang ayah cakap. Tapi, berbanding Alung, Angah orang yang sangat memahami ayah. Dia tahu tindak tanduk dan segala apa yang ayah nak ataupun yang ayah tak nak. Dengan kata lain, cicak bunyi pula. Dengan kata lain, si ayah ni memang faham. Si Angah ni memang faham dengan tindakan ayah. Jadi ceritanya pada tahun 1991 berlaku satu peristiwa yang cukup menggemparkan. Pada waktu tu, waktu terjadinya tengah malam, tiba-tiba dengar suara mak menjerit-jerit. Menyebabkan, kata Abang Saleh, keseluruhan rumah tu gegar, bangun daripada tidur. Jadi semua orang berlari ke arah mana datangnya suara emak ni tadi. Jadi mereka semua ke dapur, ke bilik air. Rupanya Abah jatuh bilik air. Jadi pada malam tu dibawalah terus si Abah ni ke hospital untuk supaya tidak terjadi benda-benda yang pelik, supaya tidak boleh memberikan kesembuhan lah, supaya Abah kembali sihat seperti sedia kala. Dan duduk dekat hospital makan seminggu lebih macam tu, tapi tetap juga tidak ada mendapatkan apa-apa kesan-kesan positif, progres yang bagus tak ada. Jadi disebabkan tu pihak hospital menasihatkan supaya Abah ni diletakkan kat rumah. Sebabnya Abah ni memang lumpuh, tak boleh nak buat apa. Jadi Abah kerap kali beritahu, walaupun dia lumpuh, dia boleh lagi berjalan. Dia kata ini semua salah dia. Ini menyebabkan dia jatuh, menyebabkan dia menyusahkan anak-anak. Tapi setiap kali Abah merintih macam tu, Abah kena marah dengan Angah. Angah kata, Abah kena kuat, Abah kena semangat. Abah jangan lemau-lemau macam ni. Ini lumpuh kita boleh baikkan. Jadi sejak daripada tu, Abah ni pun dibawa lah pergi jumpa ya tabib Cina, pergi mana-mana orang berurut pergi. Dan ramai saudara mara yang datang melawat jauh, dekat, semuanya datang nak tengok Abah. Sebab Abah ni memang orang yang baik. Orang yang memang suka merapat-rapatkan saudara. Jadi
Dalam banyak-banyak yang datang tu, dan diorang pun dah lama berubat, dalam banyak-banyak yang datang tu, tiba-tiba mereka didatangi oleh sahabat lama Abah yang katanya dia ni adalah rakan seperguruan Abah sewaktu belajar dekat satu dululah Abang tak payahlah beritahu, rakan seperguruan. Jadi dia kata sebenarnya Abah ni bukanlah dia sakit sebarang sakit, dia adalah disakitkan. Bunyinya macam pelik. Jadi Abang Saleh dengan anak-anak yang lain minta penjelasan lah apa yang dimaksudkan dengan disakitkan. Jadi pakcik tu buka cerita. Waktu tu Abah diam aja. Abah tak menafikan atau tak mengiyakan. Tapi dia tak nak pandang keluarga, dia pandang muka dia menghala ke dinding di atas katil waktu tu. Jadi pakcik ni cerita sebenarnya dulu Abah dia ni pernah mengamalkan ilmu kebal, ilmu-ilmu yang salah, ilmu kebal. Jadi dia kata mungkin disebabkan sampai satu titik si Abah ni tadi mula bertaubat, mula tak nak buat apa-apa, dia tak naklah mengasah ilmunya. Jadi mungkin yang jatuh tu berpunca daripada ilmu yang tak diasah. Ilmu tu marah, tak diberi makan, dan dia membuatkan Abah tergelincir. Itu yang pakcik tu cerita. Jadi pada waktu tu yang kata Abang Saleh, dia menyampuk jugalah. Sebab waktu tu dia dah terkata 5. Dia dah besar, dia menyampuk lah. Kalau betul Abah ni ada ilmu kebal, beberapa kali juga dia tengok kejadian tangan Abah luka. Jadi dia kata Pakcik Saleh, dia macam berharap lah apa yang pakcik kawan Abah tu beritahu tu sebenarnya cerita bohong je. Jadi pakcik ni cakap memang betul Abah ni dulu ada ilmu kebal, tapi kalau ilmu kebal tu tidak diasah, tidak diberi makan, dia punya kesan semakin berkurang. Jadi itu yang boleh menampakkan yang si Abah ni kalau ada kalanya dia akan terluka. Okey, jadi dah dapatlah penjelasannya. Jadi sejak daripada tu keadaan Abah makin teruk, makin teruk, susah nak bangun. Daripada susah nak bangun, susah nak kencing, susah nak cakap. Ulang alik hospital ni memang dah banyak kali. Panggil bomoh pun dah banyak kali. Macam-macam lah dipanggilnya. Tetap juga Abah tidak kunjung baik. Jadi nak jadi cerita tahun 1991 di bulan April bulan lepas kan? Terkenalah. Di bulan April, tiba-tiba satu malam mereka sekeluarga dikejutkan dengan bunyi batu Abah yang cukup kuat. Jadi bila dah macam tu, semua orang terjaga daripada tidur, cuba untuk menenangkan Abah. Pada waktu tu Alung keluar daripada rumah dapatkan bantuan, iaitu nak dapatkan kereta, nak bawa Abah ni pergi ke hospital. Tapi semuanya dah ditakdirkan. Boleh dikatakan terlambat juga, sebab Abah meninggal di atas katil di malam tersebut selepas batuk beberapa kali. Jadi pada malam tu semua orang rasa sayu, rasa sedih. Walaupun Abah dah lama terlantar sakit, tapi itu tetap ada satu kehilangan yang besar untuk keluarga. Jadi malam tu mereka pun beritahulah tentang kematian Abah ni kepada jiran-jiran tetangga. Ni baru nak masuk cerita dia. Mukadimah je dah lama. Jadi nak masuk cerita je. Jadi diorang pun berkumpul lah ramai-ramai jaga Abah. Jangan risau. Mayat tak bangun. Ni mesti ada yang terteka. Ni mesti mayat bangun ni. Mayat bangun, lepas tu cakap bukan. Tak ada. Jadi dengar dulu Jadi diorang pun jaga Abah sampailah besok pagi. Bila sampailah besok pagi, diorang pun uruskan Abah. Pengkebumian berjalan dengan cukup lancar. Sebabnya Abah meninggal di malam Jumaat. Jadi esoknya Jumaat, lepas sembahyang Jumaat, dikebumikan dalam keadaan yang baik, penuh takzim, semuanya berjalan dengan cukup lancar. Pada malamnya diadakan kenduri doa tahlil untuk Abah. Pada waktu tu semua orang tengah seronok bertahlil, mengucapkan zikir-zikir, bertasbih, bertahmid pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba angah kerasukan. Dia jadi histeria. Dia berguling. Waktu tu dia berguling dalam keadaan yang seperti ketakutan. Bukan berguling ke dalam sakit.
Kata Abang Saleh, Angah berguling ketakutan dan cuba untuk menyorokkan diri. Pada waktu tu semua orang cuba untuk menenangkan Angah. Kenapa Angah macam ni? Waktu tu dia menjerit dengan jeritan, Abah balik, Abah balik, Abah balik. Dia cuba nak cari tempat mana nak menyorok ni tadi. Jadi keadaan waktu kenduri, bila ada orang kehisteria macam tu, kenduri terpaksa ditamatkan waktu itu. Jadi mereka cuba untuk memberikan kesedaran lah, kesedaran lah. Maksudnya baikkan si Angah ni tadi. Asyik baik pada waktu kenduri tu, imam ada. Jadi imam pun rukiah, Angah pun okey. Angah pun tenang balik. Bila Angah tenang, Angah duduk di kalangan keluarga. Masa tu rumahnya jadi kecoh lah. Semua orang dah terteka-teka, kenapa pula dengan Angah menjeritnya Abah balik macam tu kan. Jadi kendurinya diteruskan, tapi kendurinya ditambah dengan rukiah di hujungnya. Jadi macam ada pelik sikit kat situ. Waktu tu Abang Saleh kata dia marah dan dia macam berteka-teki. Sebenarnya kenapa Angah jadi macam ni? Okey. Jadi selepas habis kenduri dan imam pun datang semula dengan jumpa dengan Angah, dia bagikan air tawar, air yasin pada Angah, suruh Angah mandi, Angah minum, bukan mandi, minum. Jadi selepas tu keadaan kembali tenang. Saudara mara tu semua balik dan tinggallah mereka sekeluarga 12 orang anak dengan mak mereka. Mak mereka masih lagi sedih lah atas kehilangan ayah. Jadi pada waktu tu kami semua, kata Abang Saleh, tanya dengan Angah ni, apa sebenarnya yang menyebabkan dia tiba-tiba meraung menjerit-jerit. Dia kata, waktu tu dia kata, mula-mula dia tak nak cerita. Dia kata, tak nak cerita. Dia kata, kalau cerita nanti aib lah, dia kata, di satu aib. Dia kata, jangan cerita, tak nak cerita. Tapi diasak-asak oleh Alung, akhirnya Angah pun buka lah cerita. Ceritanya dia kata, pada waktu dia tengah baca, berzikir-zikir lah tadi, waktu tengah baca, tiba-tiba dia belakang dia ada dinding. Dia duduk dekat sudut rumah. Dan tiba-tiba dia rasa macam ada sesuatu dekat belakang dia. Dia pun toleh lah. Bila dia toleh, dia nampak Abah berdiri belakang dia. Dan yang lebih menakutkan lagi, dia kata Abah punya mata warna merah dan mulut Abah keluarkan asap. Pada waktu tu dia rasa cukup takut. Dia terlalu ketakutan sampai dia jadi histeria dan dia cuba untuk lari jauh daripada Abah. Abah tak kejar dia. Abah berdiri je dekat sudut tu. Jadi Abah berdiri dekat situ dan dia cuba untuk menyelamatkan diri sebab nampak macam seolah-olah Abah marah dengan dia. Pada waktu tu semua orang, kata Abang Saleh, memandang ke arah sudut tempat mana yang diorang nampak Abah, yang Angah nampak Abah. Semua pandang ke situ. Pada kata-kata Abang Saleh, dia sendiri rasa meremang juga pada waktu tu. Sedih-sedih juga, tapi dah seram-seram juga sebab mereka tahu Abah pernah mengamalkan ilmu kebal kan. Jadi Angah cerita macam tu. Dia nampak Abah balik, mata merah dengan keluar asap. Jadi sejak daripada tu keadaan Angah berubah. Dia menjadi orang lain. Dia menjadi lebih takut. Sampaikan dia terpaksa mengambil cuti daripada bekerja di ladang. Sebabnya dia kata di mana-mana dia pergi, dia akan nampak Abah dengan bentuk yang sama. Mata yang merah, mulut keluar dengan asap, keluar asap berkumpul-kumpul keluar daripada mulut Abah waktu tu. Jadi Angah terpaksa berehat dekat rumah. Dan dekat rumah juga beberapa kali Angah kena kacau dengan apa yang dia kata lembaga seperti Abah. Dan setiap kali dia kena kacau, dia akan menjerit setan Abah, setan Abah. Jadi abang letak tajuknya dengan nama setan Abah. Jadi dia kata setan Abah, setan Abah. Angah dia menjerit-jerit. Pernah sekali tu satu peristiwa pada waktu tu. Waktu mereka tengah siap-siap nak tidur, tiba-tiba Angah menjerit ketakutan. Angah berlari satu rumah dengan terkencing-kencing satu rumah. Dia, walaupun rumah tu dia kata tak adalah besar sangat, tapi daripada atas turun ke bawah, bawah naik, atas balik, rumah kepapan kan dia ada 3 bahagian. Jadi berlari-lari Angah dalam rumah, menangis-nangis, terkencing-kencing. Adik-adik yang lelaki cuba pegang dia, dia menjerit-jerit. Terpaksalah diorang ni ramai-ramai keronyok si Angah supaya Angah ni tak menjerit-jerit, dan diorang tutup mata Angah dengan kain untuk mengelakkan daripada Angah nampak benda-benda yang tak sepatutnya. Dan selepas dipegang barulah diredakan Angah, dia boleh Angah kembali tenang. Angah menangis-nangis pada waktu tu. Jadi Alung tanya kenapa Angah jadi macam ni. Dia kata dia nampak Abah mata merah
dengan mulutnya keluar asap, datang dekat dia, marah dia, nak kejar, nak cekik dia. Dia kata pada waktu dia berlari tu, dia tak nampak pun yang dia berlari dalam rumah. Yang dia nampak adalah dia cuba untuk selamatkan diri sebab abah marah betul dengan dia. Keadaan Angah semakin lama semakin teruk dan dia banyak menghabiskan masa dekat rumah. Dia dah tak boleh bekerja sebab dia rasa takut setiap kali nak tidur ataupun waktu malam tiba je, dia dah rasa risau sebab dia takut lembaga abah akan datang. Dan bukan semua malam lembaga abah datang, tapi setiap kali lembaga abah datang, dia akan membuatkan Angah jadi huru-hara. Jadi disebabkan keadaan Angah ni dah semakin teruk, bawalah pergi hospital, bawalah pergi klinik. Tapi macam biasalah, doktor akan beritahu Angah tak ada apa-apa sakit dan Angah sihat walafiat. Dan disebabkan tu ada juga pandangan idea-idea daripada adik-beradik nak bawa Angah ni pergilah jumpa ustaz ke, ataupun pergi jumpa dengan orang-orang yang tahu tentang perubatan-perubatan macam ni. Tapi ditegah oleh Alung. Kerana Alung kata dia tak nak tentang apa yang terjadi dengan Angah ni, dia tak nak orang lain tahu. Sebabnya apa yang terjadi dengan Angah terkait dengan ilmu ayah, dengan ilmu abah. Jadi dia tak nak nanti orang buat fitnah tentang si abah ni tadi. Sebab semua orang tahu abah adalah orang kaki masjid, orang baik. Tapi bila apa yang terjadi kepada Angah akan menyebabkan persepsi orang akan berubah. Wah, dia kata Tuan Haji tu sebenarnya membela. Dia kata nampak aja pakai kopiah, pakai kain batik, pakai kain pelekat, pakai baju Melayu, baik-baik ke hospital, dekat masjid, azan siap, rupanya ada bela, ada setan. Jadi dia tak nak, Alung tak nak benda tu terjadi macam tu. Tapi keadaan Angah ni makin teruk. Jadi timbullah idea, apa kata kita panggil kawan abah semula. Sebab mungkin dia ada cara untuk mengubati ni tadi. Jadi carilah nombor telefon, carilah mana alamat rumah orangnya. Akhirnya jumpalah kawan si abah yang pernah datang sewaktu abah sakit dulu. Dan dia pun datang ke rumah dan dia pun tahulah abah dah meninggal dunia. Dan mereka adik-beradik mintalah untuk pakcik ni tengokkan si Angah ni, supaya Angah ni macam mana keadaannya. Jadi boleh tak baik. Jadi bila pakcik ni tengok, pakcik ni kata ini terkait ni dengan ilmu abah kau ni, kata. Jadi mula-mula mereka ingatkan si Angah ni ambil ilmu abah ni tadi. Jadi itu adalah syak yang pertama, syak wasangka yang pertama. Pakcik kata, pakcik tu cakap bukan, dia kata. Tapi benda ni boleh baik dengan syarat. Syaratnya adalah dia perlu dibaikkan, dibaik pulih tadi dengan menggunakan kain kepunyaan abah. Jadi diorang pun ambil lah kain, abah punya kain. Tapi pakcik ni cakap bukan sebarang kain. Dia kata, ada tak nampak abah simpan selembar kain putih? Jadi adik-adik kata tak nampak, tak pernah nampak. Mak pun terfikir-fikir, dia kata ada, dia kata dekat dalam store, dia kata macam ada. Abah ada simpan satu kain, satu bekas. Tapi tak tahulah dalam bekas tu apa, dia kata. Okey, carilah, dia kata adik-beradik. Pada hari tu siang ni. Ya. Jadi carilah adik-beradik, pergi dekat store, jumpalah bekas yang memang abah selalu, bukan, abah simpan bekas tu dekat dalam store. Bila dekat dalam store, dia orang pun bawa lah bekas tu pergi jumpa dengan si pakcik ni tadi dekat ruang tamu. Jadi pakcik tu buka, memang itu adalah bekas tempat simpan kain di mana tok guru mereka bagi bekas yang sama pada semua anak murid. Tapi bekas tu dah tinggal, bekas kain dalam tu dah tak ada. Pada waktu tu pakcik tu pening juga. Alamak, dia kata kalau tak boleh dia kena buat cara lain, dia kata. Tapi kalau boleh lah, dia kata, cari kain tu, kat mana kain tu hilang, dia kata. Okey, inilah ceritanya timbul. Jadi dia orang kata cari, akhirnya tak jumpa. Dan Angah pun buka suara. Angah cakap macam ni, sebenarnya dia tahu tentang rahsia abah. Abah pernah cerita tentang dia, tentang apa yang dia, ilmu yang dia pakai. Jadi semua orang macam tergamam lah. Oh, okey. Dia kata pada hari sebelum abah meninggal, Angah yang ambil kain tu atas arahan abah. Angah ambil kain tu dan Angah bakar kain tu. Tapi bakar kain tu bukan atas arahan abah. Angah ambil, dia bakar. Tujuan dia bakar adalah dia kesian tengok abah sakit.
Bukan dia nak abah dia meninggal. Tapi kalau boleh, kalau betul takdir abah dia pergi, dia nak pergi dengan aman. Jadi dia pun bakar lah. Lepas dibakar, tak sangka pada malamnya abah batuk-batuk dan meninggal. Jadi memang cari sampai kesudah kain tu tak jumpa. Jadi pakcik tu cakap, memang ada cara lain nak berubat ni tadi. Nak berubat, cuma cara yang lain tu kena tunggu malam lah. Dan kita perlukan 3 bekas tanah kubur abah. Dia kata bila macam tu okey, tak ada masalah. Petang tu kata Abang Saleh, dia dengan adik-beradik yang lain, lelaki pun ramai dia kata, pergi ke kubur abah, minta doa kat kubur abah, semoga abah diberikan dilapangkan kubur, diberikan rahmat di alam sana, dan diorang minta izin nak ambil tanah kubur abah. Dia ambil lah 3 gayung. Sampailah dekat rumah. Pakcik tu cakap, kita boleh mandikan, tapi izinkan pakcik mengubat bukan gunakan ruqyah. Pakcik mengubat guna mentera. Benarkan atau tidak? Jadi mula-mula macam ya tak ya. Tapi disebabkan untuk mengubati si Angah ni tadi, mereka pun berpakat-pakat, tak apalah. Ini pun usaha pakcik lah kan, salah satu usaha. Jadi pada malam tu mereka pun berkumpul dekat ruang depan rumah. Angah pun dimandikan dengan air bancuhan menggunakan 3 gayung tanah kubur abah. Sewaktu proses tu berlaku, Angah beberapa kali menjoget-joget, seolah-olah macam dia nampak abah datang. Dia kata abah ada dekat dia, abah dekat dengan dia. Tapi selepas gayung terakhir disiram ke atas Angah, akhirnya Angah pengsan. Bila Angah sedar daripada pengsan, Angah kata dah tak nampak lagi abah. Dia kata dia dah tak nampak lagi abah, dan syukur alhamdulillah. Sewaktu proses tu berlaku, memandikan si Angah dengan 3 gayung tanah kubur si abah, sepanjang itu si pakcik ni tadi bacakan mentera sekuat-kuatnya. Sambil dia jirus, dia sambil pegang kepala Angah, dia baca mentera. Wungkrang. Waktu tu dia kata memang sunyi sepi keadaan. Kata Abang Saleh, depan rumah tu memang sunyi sepi. Memang tak dengar bunyi apa pun. Memang keadaannya menakutkan. Dengan angin yang tak ada, dengan bunyi ayam tak ada. Kadang-kadang bunyi burung kan kat kampung ni, burung pun tak ada, dia kata. Sampailah waktu mandi tu dengar suara Angah je menjoget-joget. Dia menjoget-joget, setan abah datang, itu je. Sampailah gayung terakhir, barulah Angah reda, dia pengsan dan dia bangun balik, dia okey. Jadi pakcik tu pun kata, okey, semuanya dah selesai. Dia kata alhamdulillah semuanya selesai, cuma terpaksa diubati dengan gaya mentera lah kan, itu yang kami belajar, dia kata cara-caranya. Dan kalau betul-betul Angah ni baik, dia kata kita kena tunggu sampai pukul 3 pagi ni, sebab nak tahu ada tak lagi bayangan abah datang. Jadi pakcik ni pun sambil-sambil tunggu, dia duduklah keluarga ni, kata Abang Saleh, bagilah dia kopi, bagilah dia goreng pisang ke apa, sebab tunggu sampai pukul 3 pagi ni, sampai dia kata waktu embun. Sampai ke waktu embun. Jadi tunggulah sampai pukul 3 pagi. Tu tengok keadaan Angah. Angah cakap memang dia tak nampak apa-apa lagi dah. Jadi syukurlah, memang bayangan abah dah tak ada lagi. Okey, ini adalah satu benda yang menarik. Sebelum pakcik tu pergi, ini 3 pagi terjadinya. Sebelum pakcik tu balik, dia datang naik motor ni. Sebelum pakcik tu balik, pakcik tu cakap macam ni. Di kalangan anak-anak abah ni, dia kata, ada tak yang nak tengok abah untuk kali yang terakhir? Jadi mula-mula macam kata pakcik Abang Saleh, dia memang tak nak lah sebab dia tak ready. Dia kata tiba-tiba Alung volunteer, dia kata dia nak tengok abah. Tapi dia kata adakah apa yang dia nampak abah ni adalah sama dengan apa yang Angah nampak? Kata pakcik tu terpulang, dia kata yang Angah nampak tu abah mata merah, keluar asap kat mulut kan. Jadi mungkin nampak yang sama atau mungkin yang berlainan. Tapi yang ini dia kata pakcik tu cakap ni bukan abang cakap. Pakcik tu cakap ini betul-betul nampak keadaan abah. Okey. Jadi Alung kata dia bertanggungjawab lah. Dia bertanggungjawab. Okey, pakcik tu cakap boleh. Tapi dia kata sama ada lepas ni kamu nak ceritakan ke adik-beradik kamu ke kamu nak simpan, ikut terpulang kamulah. Cuma benda ni tak boleh lama-lama, dia kejap aja. Okey. Jadi dekat balcony pada waktu tu, Alung pun duduk depan siapa tadi? Pakcik tadi. Jadi pakcik keluarkan kain putih. Kain tu adalah kain yang sama dengan yang sepatutnya abah ada. Tapi abah ni nak kena bakar kan, Angah dah bakar.
terbakar. Jadi pakcik tu ikat kain tu dekat kepala si Alung. Selepas ikat kat kepala Alung, waktu tu mata Alung terpejam. Lepas ikat tu dia letakkan tapak tangan dia dekat dekat dahi Alung dan dia bacakan mentera. Lepas tu dia cakap buka mata. Bila buka mata, Alung seorang yang memang pendiam, tiba-tiba Alung jatuh menangis semahu-mahunya menangis sambil dia panggil abah, maafkan Alung, abah, maafkan Alung, abah, itu je, nangis je. Pada waktu tu semua orang dah gelabah, kata Abang Zali dia dah gelabah dah, kenapa Alung macam ni. Lepas tu pakcik tu tegakkan semula badan Alung dan dia suruh Alung tutup mata dan dia buka kain tu balik, tarik kain tu daripada kepala Alung dan Alung buka mata semula. Alung menangis lagi. Tu pakcik tu cakap itu tak ada apa-apa, okey je, dia kata tak adalah menakutkan, kata maksudnya bukanlah hantu-hantu lah. Jadi pakcik tu minta diri balik sebab dia kata dia nak subuh. Jadi bila pakcik tu balik, kita orang ni, kata Abang Salih, tanya dengan Alung ni apa yang dia nampak. Adakah yang dia nampak adalah abah bermata merah dan mulutnya keluar asap? Kata Alung tak, dia nampak keadaan abah. Tapi dia kata, demi Allah, dia tak akan beritahu sampai akhir hayat dia macam mana keadaan abah. Cumanya, dia pesan kepada adik-beradik, tolonglah hadiahkan selawat-selawat, Al-Fatihah, mengaji dan segala jenis kebaikan termasuk dengan sedekah dihadiahkan kepada abah. Itu je. Waktu tu Alung menangis je. Apa yang Alung nampak, sampai kesudah kata Abang Saleh dia tak tahu. Waktu ni sekarang dia dah umur 50 lebih dah, dia kata. Dia dah umur 51, 50. Dan Alung dia pun dah dekat 70 pun tetap tak tahu apa yang Alung nampak. Walaupun dia jumpa tiap-tiap kali raya, tanya dengan Alung, apa yang Alung nampak? Alung senyum je. Dia kata, sedekahlah apa yang patut, hadiahlah apa yang patut, gitu. Supaya abah tenang kat sana bersama-sama dengan mak lah. Mak pun dah tak ada, dah meninggal. Dia kata itulah. Cumanya sampai sekarang masih lagi terteka-teka mereka 11 orang adik-beradik apa yang Alung nampak. Tapi Alung tak pernah ceritakan sebab Alung kata biarlah memori yang simpan dalam kepala kita ni adalah abah seorang sosok yang baik dan sangat disayangi oleh semua. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jangan tanya bang, hantunya mana? Kadang-kadang namanya pun Josie Polipolara kan, bukan Josie pencerita kisah seram. Asalkan cerita tu ada unsur-unsur seramnya, abang okey je. Cerita je lah. Okay. Jadi moga-moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Jangan lupa, abang dah ada AI, dah ada Spotify. Abang letakkan link di bawah setiap video. Yang nak beli sambal lara, coklat emas, boleh tekan link juga. Bolehlah beli-beli kat sana. Kalau mana-mana yang nak merasa yang nak melancong ke luar negara ke, nak bawa sambal abang macam Khairul Amin, sambal abang buat pergi luar negara kan. Bagus juga tu. Mana-mana boleh tekan link yang abang sediakan. Jadi hari ini tak ada ucapan. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.